Assalamualaikum. Hari ni kita nak tengok perbezaan antara dua reel ni. Reel yang agak hangat di pasaran Malaysia, iaitu Satiga 300 dan Satiga IC 300. Untuk perbezaan kali ni aku ambil dua model ni yang sama ratio, iaitu 6.3. Kita start dengan Satiga IC. 6.3. Yang tu pun 6.3. Untuk yang ni dia 10 kilo drag, ada meter. Kedudukan agak tinggi kat body dia. Sini ada penutup bateri. Itu pun korang boleh tengok agak tinggi lah tepi tu kan. Daripada luaran agak sama. Handle star drag warna gold, round knob. Dua-dua ratio 6.3. Jadi kita akan tengok apa perbezaan. Yang lain ada tulisan Satiga kat situ. Untuk yang baru pula, yang baru dia datang dengan warna hitam star drag, T-knob. Cuma handle ni dah tukar jadi Go Maxxus carbon. Dia warna hitam. Kedudukan thumb korang rendah. Ada lock spool, tulisan Satiga kat situ. Clutch dia sama saja, level wind pun sama, spool pun sama. Spool nampak sama. Kapasiti dia dua dapat PE2 400, tetapi per crank dia lain. Untuk Satiga IC ni 84 cm. Untuk Satiga baru pula 86 cm. Ini counter body barulah. Bagi korang rest thumb korang lagi selesa berbanding yang IC. IC dia tinggi, so korang susah sikit nak letak thumb. Agak janggal lah kedudukan thumb korang nanti. Berat pula Satiga IC ni 385. Yang Satiga baru 420 gram. Memang lagi berat. Jadi kita dengar bunyi drag pula. Bagi aku bunyi drag lebih kurang saja, sama je. Cuma yang 300 baru ni dia ada pin. Korang boleh ikat tali korang kat situ. Yang 300 IC tak ada. Jadi kebarangkalian untuk tali korang slip agak rendah lah. Memang tak ada lah untuk Satiga baru. Yang lain daripada luaran korang boleh tengok. Ini aku minat Satiga IC sebab tulisan dia. Dia ada Satiga tulisan kat situ. Yang barunya dia tak ada. Bagi aku lebih cantik lah kalau ada tulisan tu. Untuk belah pump pula, korang boleh tengok. Ini dah ada tulisan Satiga. Yang baru, yang IC tak ada lah sebab dia ada cap bateri. Tapi kemasan kuning ni, dia lagi detail berbanding Satiga baru. Dia hitam saja. Bagi aku lebih cantik lah yang IC berbanding yang baru. Jadi lepas ni kita akan tengok apa yang beza kat body dia. Ini petak. Lubang pun kecil. Lubang kecil je. Kita tengok yang baru. Korang boleh tengok memang berbeza lubang keluar air dia. Dan masuk air pun berbeza lah. Korang boleh tengok yang ketara, yang bulatan ni lah. Korang boleh tengok dia punya tu bulatan. Air cepat masuk dan cepat jugalah keluar. Situ pula, situ petak. Jadi aku harap-harap air lagi cepatlah keluar. Janganlah cepat sangat masuk. Yang lain selain daripada tu, aku tak nampak apa beza sangat. Bagi aku lebih kurang 85%, 90% lah sama. Yang meter lain. Kali ni kita tengok kat dalam pula.
apa beza dia Certica IC300 dengan Certica 300. Okay, kita akan mulakan dengan tengok plate gear cover ni. Okay, yang ketaranya tulisan je lah kot. Sini ada Certica, ni tak ada Certica. Bagi aku lawa lah ada tulisan Certica ni. Kalau boleh tukar, aku tukar, kecuali dia ada tulis Certica IC. Okay, bila korang turn baru korang nampak apa beza dia. Okay, yang baru ni ada zinc plate, yang lama tak ada. Okay, zinc plate ni dia punya fungsi untuk sacrifice punya anode. Okay, barang yang mudah kena hakisan, jadi dia akan terhakis dulu daripada barang-barang lain dalam rig korang. Cuma bagi aku agak kecil lah zinc plate untuk Certica 2025 ni. Okay, lepas tu kita akan pindah dekat frame. Okay, frame ni memang berat lah bagi aku. Itu sebab ada beza 420 gram dengan 385 gram. Banyak tu. Okay, perbezaan ni aku dapat rasa walaupun Certica IC aku dah pasang dia punya plate tepi, dia punya meter, dia punya bearing semua aku dah pasang. Tapi dapat rasa yang Certica 2025 ni lagi berat. Aku pun dapat tengok lah material yang dia gunakan untuk Certica baru tu, belah pump memang tebal. Jadi next kita akan tengok benda utama, iaitu main gear dia. Okay, okay, ni yang baru punya Certica 25, dan yang itu yang tangan kiri aku Certica IC. Okay, daripada luaran korang boleh tengok lah, Certica baru memang lagi tebal, lagi lebar dia punya gear. Berat pun lebih berat. Okay, kita akan ukur. Okay, ini untuk Certica IC 467. Dan kita akan ukur untuk Certica baru, Certica 300 baru. Okay, 5.46. Okay, ukur sekali 5.44. Okay, perbezaan lagi antara dua ni 1 mm. Okay, untuk part yang sensitif macam ni, part yang perlukan precision yang tinggi, 1 mm tu memang beza yang amat tinggi. Okay, kita akan tengok untuk long term lah penggunaan. Walaupun kita kira 1 mm, tapi dia dunia sebenar memang beza. Okay, jadi nextnya kita akan tengok dia punya susunan drag. Okay, memang sama. Dia punya size drag pun karbon dia sama. Itu aku tak ukur lah sebab memang sama. Okay, next kita akan tengok part lain. Kita akan tengok spool. Apa beza spool IC 300 dan Certica 300? Okay, ni IC punya. IC punya dia ada magnet ni, controller dia untuk bacaan tali korang. Dan 300 dia ada line lock lah, punya gear tepi tu. Okay, next dia ada bezanya O-ring. Okay, untuk 300 ni ada O-ring, yang IC tak ada. Biasanya O-ring ni aku dapat tengok dekat Shimano punya BC untuk halang daripada spool tu vibrate tinggi sangat. Dua ni aku pelik sikit beza dia, sebab yang IC 84 cm per crank, yang baru 86, beza 2 cm. Walaupun ratio sama, spool sama 300. Aku pelik sikit lah untuk yang ni. Selain tu tak ada beza sangat, selain ada yang baru pin 300 tu. Ok, next kita akan tengok shaft. Shaft dia semua sama saja sebenarnya. Ok, ini ada set plate. Set plate dia pun sama. So kalau korang perlu berganti, sama saja. Kecuali yang 300 tu dia ada O-ring dekat pinion tadi. Ok, next kita akan tengok lah apa yang sebenarnya beza kan. Ok, main gear, dia punya zinc, dia punya spool adalah sikit-sikit beza. Ok, pin line, rubber ring. Selain tu aku rasa macam tak ada beza sangat dua ni.
IC je lah kan, ada meter. Yang ini pump dia lagi sedap tapi agak berat. Itu sahaja komplain aku lah. Jadi yang korang perlukan meter tu boleh ambil IC, yang tak perlukan meter boleh ambil yang 300. Bagi aku sendiri, aku suka yang 300. Okey, habis sudah perbezaan dua ni. Okey, Assalamualaikum.